بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung perjumpaan kita. Kita membaca dunia lebih jelek daripada bangkai kambing melalui dua channel kita, channel Bicara Hati dan Sandiwara Dunia. Pada waktu yang berkat ini kita sambung daripada bab yang ke-10 yang berada pada muka surat 107, perintah untuk zuhud di dunia. Itu tajuk asal dia. Kita berhenti pada muka surat 108. Kita melihat pada perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa zuhud yang sesuai dengan syariat adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah menjelaskan kepada kita apakah makna zuhud yang kita boleh pakai dalam pengertian pengajian Islam kita ini. Bahawa zuhud, kata Ibn Taymiyah, meninggalkan sesuatu di dunia yang sesuatu itu tidak ada manfaat di akhirat. Apa sahaja yang ada dalam dunia, tetapi akhirat benda tu tak laku, benda tu tak ada guna, maka sejak daripada dunia lagi kita tinggalkan. Dan hati kita yakin apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itulah yang paling baik, yang paling baik dan paling kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Apa sahaja yang ada di sisi kamu, ma indakum, apa yang ada di sisi kamu, yanfad, kesemuanya akan hancur, akan binasa. Wa ma indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Itulah yang kekal dan itulah yang terbaik. Jadi zuhud ditafsirkan dengan 3 hal yang semuanya merupakan perbuatan hati dan bukan perbuatan organ tubuh. Oleh kerana itu Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala berkata, engkau jangan bersaksi untuk seseorang bahawa ia zuhud, kerana zuhud ada di hati. Zuhud ini adalah urusan hati. Baik, sebelum kita lanjut, saya nak fokuskan sedikit pada perkataan Syekhul Islam ini, iaitu pada perkataan dia, dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Hati yakin, percaya. Yakin itu bahasa Arab, percaya itu bahasa Melayu. Yakin. Yakin bermakna la syakka fihi, tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tidak dimasuki langsung keraguan, tidak syak langsung. Dengan begitu pasti dia meyakini, mempercayai
bahawa apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu sangat baik untuk dia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembalasan. Kita contohkanlah sebagai satu orang yang dia hidup dalam dunia, dia memilih sederhana. Sedangkan dia mampu lebih daripada itu, tapi dia memilih sederhana. Dengan dia percaya dan dia yakin bahawa senikmat-nikmat dunia yang dia dapat, lebih nikmat lagi apa yang ada di hari akhirat. Apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Yang ada di sisi Allah Ta'ala itulah yang paling baik. Maka dia memburu yang tu. Andai kata dia berada pada posisi dia disakiti, dia dizalimi, dia tetap percaya apa yang ada di sisi Allah dalam bentuk pahala ganjaran yang dia tak dapat di dunia semasa dia dizalimi, yang tu lebih baik. Dan di atas pegangan itu dia hidup. Maka kita akan dapati banyaklah perkara dalam dunia ini yang tidak ada keadilan, yang tak terjadi pada dia. Dia sepatutnya mendapat sesuatu hak, tapi dia tak dapat. Tapi kita tengok, dia ni satu orang yang tidak memberontak. Kenapa? Kerana yang Imam Ibn Taymiyah kata ini ada dalam hati dia. Hatinya yakin dan percaya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu sangat baik. Yang Allah akan bagi pada dia di akhirat itu sangat baik. Maka dia memburu yang tu. Sehingga kan satu dua perkara yang dia tak dapat di dunia, walaupun secara hukum aturan alam dia patut dapat, tapi dia tak dapat kerana dia dizalimi, dinafikan hak dia, maka itu langsung tidak mengecewakan dia. Mata hati dia, fikiran dia, emosi dia, kesemuanya tertumpu apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah. Kita kata, wa ma 'indallahi baq. Di sisi Allah Ta'ala itulah yang kekal yang dia akan dapat. Karakter yang ni, ataupun bahasa kita kata hati perut macam ni, ini adalah hati perut yang kita tak boleh buat-buat. Dia kalau kita buat-buat, mesti kita percaya apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu baik. Tapi kita sebenarnya tak sampai kepada derajat keyakinan. Maka jiwa kita akan memerontak. Bila sesuatu benda dalam dunia itu yang kita rasa hak kita, tapi kita tak dapat, maka kita akan mengamuk. Kita akan buat apa saja untuk dapat hak kita. Itu petanda dalam hati kita tidak ada zuhud. Tidak ada zuhud. Pada bahagian pertama yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di hari akhirat. Yang ini mungkin bahagian yang pertama orang boleh masuk. Tapi bahagian kedua, memiliki hati perut yang sangat yakin dan percaya kepada Allah. Dalam bentuk pembalasan, dalam bentuk pemberian, ini tidak boleh dibikin-bikin. Kalau dia bikin, akan nampak terserah wajah dia, ayat muka dia, perkataan dia, segala ibrah-ibrah, contoh-contoh yang keluar daripada mulut dia menunjukkan apa yang ada di sisi Allah itu bukanlah yang terbaik untuk dia. Jadi kerana itu, penulis memuatkan, mengukuhkan benda ini dengan perkataan seorang salaf zaman silam, Abu Sulaiman rahimahullahu ta'ala kata, janganlah kita memberi kesaksian secara awal kepada satu orang yang kita tengok pakaian dia lusuh, itu kita kata dia zuhud. Tidak. Kerana zuhud, tempat mulanya adalah hati semata-mata, bukan pada tubuh badan. Baik, dia kata tadi ada 3 hal. Kesemuanya merupakan perbuatan hati dan bukan perbuatan organ badan. Pertama, yang dikatakan zuhud ini, hendaknya seorang hamba lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah daripada terhadap apa yang ada di tangannya sendiri. Sikap ini muncul dari lurus dan kuatnya keyakinan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin rezeki seluruh hambanya dan menanggungnya
Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak satu pun makhluk bergerak, yakni yang menyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yakni di Lauh Mahfuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Dan apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dikatakan kepada Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, apa hartamu? Ia menjawab, aku mempunyai 2 harta, yang dengan keduanya aku tidak takut miskin, percaya sepenuhnya kepada Allah, dan tidak mempunyai harapan terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Ini kata seorang salaf terkenal, Abu Hazim rahimahullahu ta'ala. Yang pertama dia kata, kalau kita ada 2 benda ni, kita tak akan miskin. Pertama, percaya sepenuhnya pada Allah, segala-galanya datang dari Allah. Dan yang kedua, tidak mempunyai harapan, langsung tak tertarik dengan apa yang ada di tangan manusia. Apa yang Allah bagi pada orang, kita tak tertarik langsung. So, 2 akhlak hati ni akan buat kita tak akan takut miskin. Abu Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, prinsip zuhud ialah redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga berkata, qanaah adalah zuhud, dan itulah kekayaan hati. Kata Imam Fudail bin Iyad, dia kata zuhud ada dia punya prinsip dia, ada dia punya aturan dia. Yang pertama, redha dengan Allah. Dah redha ni bukan buat-buat. Pertama, kita belajar apa itu makna redha. Yang kedua, kita menguasai 6 rukun iman. Kita mengenal tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Barulah dia datang sifat redha ni. Sifat redha ni dia tak muncul seperti mana harta karun muncul dekat gua sana, dalam tanah sana, lubuk sana. Dia adalah asuhan daripada ilmu yang kita dapat. Dan dia juga kata di lain tempat, dia kata qanaah itu adalah kekayaan hati yang menjadi isi, yang menjadi hasil daripada kita zuhud. Barang siapa mewujudkan keyakinan, percaya sepenuhnya kepada Allah dalam seluruh urusan, redha peraturannya terhadap dirinya, dan tidak menggantungkan diri kepada makhluk dalam harapan dan takut, kemudian itu semua mencegahnya dari mencari dunia dengan cara-cara yang illegal, yakni tidak benar. Sungguh ia menjadi orang zuhud sejati di dunia dan manusia terkaya, kendati ia tidak mempunyai sedikit pun dari harta dunia. Ini bahagian pertama Syekhul Islam. Ini bahagian pertama yang disebut oleh penulis bahawa zuhud itu hanya urusan hati. Dan ini sama dengan apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah tadi, bahawa percaya seorang hamba itu yakin apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Dalam banyak-banyak benda yang kita nak percaya, kita nak iman, itu ada di sisi Allah, ialah soal rezeki. Yang ini benda paling susah. Sangat-sangat susah. Sehingga kan
Syekh akan menyebut pada kita bahawa sebelum kita belajar tentang makna qada, makna qadar dalam rukun iman, kita perlu belajar dahulu apa erti qada. Dan kita perlu belajar kemuliaan dia, mustawa dia, kemuliaan qada Allah, qadar Allah, di mana tempat dia ditulis, di mana tempat dia diletak, dengan apa Allah menulis, bagaimana Allah memelihara, sehingga tempat itu dipanggil fi kitabim mubin, iaitu yang dimaksudkan di situ adalah Lauh Mahfuz. Dan kita kena belajar apa itu Lauh Mahfuz. Seperti mana kita belajar apa itu arash. Kena tahu arash itu apa, daripada apa arash dijadikan, bagaimana keagungan dia, kecantikan dia, gah dia, dan bagaimana Allah Ta'ala mengarahkan malaikat tanggung arash. Dan di mana letaknya arash? Indahnya, mulianya, tingginya arash. Besar mana arash Allah? Apabila kita tahu benda tu, barulah kita dapat gambaran kemuliaan dan kedudukan arash. Dan apabila Allah Ta'ala berfirman, Allah bersemayam di atas arash, maka akan hilanglah segala iskal, segala muskil. Akan hilanglah segala keraguan-keraguan kita, betapa kalimah itu kalimahnya sangat mulia. Betapa Allah di atas arash, di atas makhluknya yang paling hebat, paling mulia, paling gah, paling besar, paling cantik, paling tinggi. Allah dengan sifat ulu, ketinggiannya berada di atas arash. Maka setelah kita belajar apa itu arash, apabila kita mendengar firman Allah, Allah bersemayam di atas arash, itu akan menyebabkan kita beriman pada Allah. Kita akan kata, amantu billah. Aku beriman pada Allah. Aku menerima apa yang Allah sebut. Dengan ketinggian Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Demikian ikhwan, bila kita kata tentang rezeki, di mana Allah letak rezeki kita? Di mana Allah simpan tulisan itu? Siapa yang menjaganya? Bagaimana Allah menulis? Apa itu qalam? Apa itu qalam? Di mana kemuliaan qalam? Kenapa dia dinamakan mahfuz? Lauh, suatu tempat tulis, mahfuz, yang terpelihara. Dan dia itu satu kitabim mubin, satu kitab, satu tulisan yang sangat nyata, yang sangat jelas di sisi Allah. Dan Allah memelihara dia. Tak ada siapa boleh usik. Malaikat tak boleh usik. Iblis syaitan tak boleh usik. Apatah lagi manusianya sangat kecil dan kerdil. Bagaimana dia boleh usik rezeki orang. Tapi bila kita tak tahu benda itu, maka akan jadilah banyak kerancuan. Banyak benda-benda yang tak sepatutnya kita ingat, kita ingat. Kita tak tahu, kita buat macam tahu. Bukan rezeki kita, kita ingat itu rezeki kita. Bila kita tak dapat, kita tak puas hati. Kita tuduh orang. Maka ini akan menjadi masalah pada kita. Jadi apa yang ada di sisi Allah, yang ada di sisi Allah Ta'ala itu yang sangat baik, yang sangat lebih baik. Ini adalah rukun yang pertama untuk jadi satu orang itu zuhud. Yang kedua, jika seorang hamba mendapatkan musibah pada dunianya, misalnya hartanya habis, anaknya meninggal, atau lain sebagainya, maka ia lebih senang kepada pahala musibah tersebut daripada dunianya yang hilang untuk kembali lagi. Sikap seperti ini juga terjadi kerana kesempurnaan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Setiap bencana yang menimpa di bumi
dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ikhwan, ini adalah perkara kedua. Yang kalau kita didik perkara ni, dia boleh menyebabkan zuhud itu masuk dalam hati kita. Iaitu apa dia? Ini lagi sekali ikhwan, benda yang sama. Kita kata pahala di sisi Allah. Tapi kita juga belum lagi belajar apa itu pahala. Di mana kemuliaan pahala? Allah menjadikan pahala itu sebagai simbol apa? Sebagai makna apa? Dalam perkataan pahala itu ada apa? Sawab, ajr, kurnia Allah, fadl, kurnia Allah, balasan Allah. Kita kata hasilnya Allah bagi balik kerana kerja buat kita di dunia, kerana taat pada Allah. Pahala. Di mana kemuliaan pahala? Pahala itu Allah bagi, pahala kita terjemah dengan makna apa? Hasil kerja kita. Kita akan dapat hasil kerja kita. Setiap kerja kita di dunia ditulis oleh Allah. Ditulis. Kalau orang kerja makan gaji, overtime, ditulis. Berapa jam dia overtime. Dah lama dia overtime tu apa yang dia buat. Department mana dia duduk. Kerja apa dia buat. So cukup bulan, overtime dia itu, masa dia itu akan dikira, dihitung, kemudian ditukar, dibayar dengan duit. Maka duit itu dipanggil duit overtime. Duit kerana kerja lebih masa. Maka duit itu adalah hasil daripada dia buat kerja lebih masa. Bila dia dapat, dia akan seronok. Demikian juga pahala. Pahala adalah suatu ganjaran, suatu balasan yang Tuhan sediakan untuk kita di atas kerja buat kita, amal saleh kita yang kita niatkan semata-mata kerana Allah, yang ketika kita melakukan amal saleh itu kita mengikut cara Nabi Muhammad semata-mata, maka setiap tindakan kita, tindak tanduk kita dalam melakukan amal saleh kerana Allah dan ikut Nabi, semuanya Allah suruh malaikat tulis dan Allah nak bayar satu persatu balik. Allah nak bayar dengan apa? Allah nak bayar dengan syurga. Maka pahala itu bermakna hasil yang kita akan dapat bersesuaian dengan kerja kita. Kemudian Allah akan ambil hasil kerja kita, ditukar dengan syurga. Berpuluh tahun kita duduk dalam dunia, kita buat ini, kita buat itu, kita menjauhi ini, menjauhi itu semata-mata kerana Allah. Dan kita mencontohi Nabi. Maka katalah kita mati umur kita 60. Kita tolaklah daripada 60 tu, kita tolak 15 tahun. Baki itu, baki yang kita akan dapat itu ialah akan ditukar. Inilah baki daripada 60 tadi. 60 tadi baki dia. 45 tahun kita beribadat pada Allah. Maka 45 tahun ni kalau ditukar dengan syurga, syurga apa kita dapat? Nikmat dalam syurga macam mana kita dapat? Maka itu dinamakan pahala. Bila kita sampai di mahsyar, dengan 45 tahun punya ibadat ni, kemudahan apa kita patut dapat? Nanti kita dihimpun di mahsyar, matahari dekat dengan kepala sejengkai. Kita akan duduk di mahsyar 50,000 tahun umur akhirat. 50,000 tahun. Kita akan rasa 50,000 tahun. Wahai sehari saja di sana. Dahaga, lapar. Dihitung balik 45 tahun kita beramal untuk Allah, patut kita dapat keistimewaan apa? Layanan macam mana? Kalau kita susah, kita dahaga, kita patut dilayan macam mana? Ketika dihisap, kita patut dilayan macam mana? Maka itulah nama dia fungsi pahala, menentukan layanan kita di hari akhirat. Dan itu sangat menentukan. Itu sangat menentukan dengan segala kerja buat kita di dunia. Maka bila satu orang
dia tertimpa dengan satu musibah di dunia. Maka bila dia ditimpa dengan musibah di dunia, dia mengenangkan pahala yang Tuhan akan bagi ke dia. Dengan dia menerima musibah di dunia, apakah yang akan Tuhan bagi kat dia di hari akhirat. Dia kenang balik. Kalau satu kebaikan dia buat, satu sahaja kebaikan dia buat, dia akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan kadang-kadang dibalas lebih lagi, sampai kepada 700 di'afin, 700 kali lipat. Kita buat satu kebaikan, tapi Allah akan balas kebaikan di akhirat untuk kita 700 kali lipat ganda. Besar mana yang Allah nak balas pada kita? Dan 700 kali lipat tu kalau tukar dengan syurga, besar mana syurga tu? Maka dia mengenangkan yang tu. Musibah yang dia tanggung, dia mengenangkan apa yang Tuhan nak bagi balik pada dia, tentu lebih baik. Sebab Allah menyatakan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Maka menyebabkan hati dia terhibur. Terhibur hati dia. Walaupun dia hilang dunia, walaupun dia susah dengan musibah kematian, harta benda dia hilang, namun jiwa dia bahagia, jiwa dia tenang. Kerana dia dapat menyaksikan secara hakiki yang Tuhan nak bagi pada dia lebih baik daripada dunia. Senikmat-nikmat yang ada dalam dunia akan berakhir dengan luput, dengan hancur, dengan habis. Tetapi sekecil-kecil nikmat dunia kekal selama-lamanya. Walaupun nikmat akhirat itu kecil, tapi dia akan kekal selama-lamanya. Dan dia lebih baik daripada sebesar-besar nikmat dalam dunia. Maka kerana itu, dia dapat menghiburkan hati dia. Bukan masalah pahala tu saja, tapi dia mengenal apa itu pahala. Dia tahu nilai pahala. Tuhan memberi pahala sebagai tanda dia redha, dia kasih, dia menghargai. Dan pahala Allah Ta'ala itu akan ditukar dalam bentuk syafaat, pertolongan di akhirat. Dan pertolongan itu start daripada kita dicabut nyawa oleh malaikat. Allah Ta'ala akan tolong. Bila kita masuk ke alam barzah, Allah Ta'ala tolong. Bila kita sampai selepas daripada duduk di alam barzah, ditiup sangkakala pertama, ditiup sangkakala kedua, kita hidup balik. Kita akan ditolong berdasarkan kemuliaan pahala kita, ketinggian pahala kita. Allah hitung, Allah akan timbang. Maka bila kita mengenal apa itu pahala, yang itulah yang menyebabkan kita jadi kuat dengan ujian-ujian dalam dunia. Hatta kaki kita tercucuk syaukah, tercucuk duri sekalipun, kita tahu ada balasan baik di sisi Allah. Ada syurga yang menanti kita. Ada pertolongan dalam kubur untuk kita. Ada kesenangan akhirat untuk kita. Maka itulah yang disebut pada surah Hadid ayat 22 sampai ayat 23 itu Allah kata ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satu musibah yang berlaku di dunia ini ataupun pada diri kamu. Pada diri kamu, dunia elok, diri kamu akan dapat musibah. Keadaan diri kamu elok, tapi tempat kamu akan dapat musibah. Apa saja musibah berlaku di dunia, termasuk pada diri kamu, melainkan kesemuanya telah ditulis di sisi Allah. Melainkan dia berada pada satu tempat tulisan yang sangat mulia, yang sangat adil, yang sangat berilmu, yang ditulis oleh Allah Ta'ala menggunakan makhluk-makhluk dia yang mulia. Dan inna zalika ala Allahi yasir. Kesemua ini adalah terlalu mudah di sisi Allah. Yang ketiga, yakni untuk mendapatkan zuhud, yang ketiga, pemuji dan pencela dalam kebenaran itu sama sahaja bagi seorang hamba. Ini juga petanda zuhud di dunia. Merendahkannya, minimumnya, ambisi kepadanya, kerana barang siapa dunia menjadi agung baginya, maka ia mencintai pujian dan membenci celaan. Tidak tertutup kemungkinan sikap tersebut menyebabkannya meninggalkan banyak sekali kebenaran kerana takut celaan dan mengerjakan banyak sekali kebatilan kerana mengharapkan pujian. Jadi, barang siapa pemuji
dan pencelanya sama dalam kebenaran, maka itu menunjukkan runtuhnya kedudukan seluruh makhluk dari hatinya. Hatinya penuh dengan cinta kepada kebenaran dan redha dengan Rabb-Nya. Allah memuji orang-orang yang berjihad di jalannya dan tidak takut celaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Yakni mereka yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Bertitik tolak daripada definisi bahawa orang yang zuhud sejati ialah orang yang tidak memuji dirinya dan tidak pula mengagungkannya. Kerana itu Yusuf bin Asbaq rahimahullah berkata, zuhud terhadap kekuasaan itu lebih berat daripada zuhud terhadap dunia. Baik. Ini bahagian ketiga, penulis kata, cara kita mendapatkan zuhud. Suatu tarbiyah kerohanian yang tinggi. Iaitu kalau ada orang puji kita, ataupun ada orang cela kita, orang yang memuji kita, dengan orang yang mencela kita, kita meletakkan mereka di tempat yang sama. Tak ada apa-apa. Kerana pujian dunia ini takat manalah sangat. Hari ini orang puji, bertukar saat, bertukar minit, bertukar jam, pujian akan bertukar menjadi satu celaan. Sehingga kan orang yang memuji akan kata, silap itu aku puji dia. Sehingga orang mencela akan menyatakan, silap itu aku kata kat dia, aku cela kat dia. Rupanya dia bagus. Inilah sifat dunia. Hari ini kita dimaki, kita dikutuk. Beberapa tahun akan datang, orang akan redha pula dengan kita. Walaupun dia tak tarik balik kata-kata dia pada kita, kata-kata buruk dia, fitnah dia, tuduhan dia, makian dia, tapi dia akan senyum tengok kita. Dia akan mula hormat pada kita. Ini adalah dunia. Kalau kita layan, kita kata pemuji itu bagus, orang yang mencela itu jahat, kita layan, akhirnya kita tak boleh mencari kebenaran, kata dia. Dan dia bagi contoh, berapa banyak orang dia mengamalkan kebatilan, walaupun dia tahu kebatilan, semata-mata dia mengharapkan pujian. Dan berapa banyak kebenaran tak boleh diamalkan semata-mata kerana orang takut pada celaan, makian. Maka Allah Ta'ala memuji satu golongan dalam surah Al-Ma'idah ini ayat 54 tentang satu golongan yang Allah Ta'ala kata, kalau kamu tidak boleh menjaga agama Allah, maka Allah kata tunggu nanti, fasawfa ya'tillah biqaumin, Allah akan ganti kamu dengan satu kaum yang baru. Ya, mereka itu akan mempertahankan agama Allah, berjihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut. La yakhafuna laumata laim. Mereka sekali-kali tak takut orang cemuh mereka, maki mereka, ugut mereka, fitnah mereka tak takut langsung. Mereka tak layan langsung benda tu. Maka penulis kata itu petanda. Kalau kita boleh memandang orang puji dengan orang cela itu sama saja dalam dunia, itu bertanda dalam hati kita telah dimasuki, telah terbuka pintu zuhud. Jadi, barang siapa menghilangkan dari hatinya ambisi kekuasaan di dunia dan perasaan lebih tinggi dari orang lain, sungguh dia yang zuhud sejati. Dan dialah orang yang pemuji dan pencelanya dalam kebenaran itu sama saja. Dan ini juga lagi satu keadaan yang susah, seperti kata Yusuf bin Asbaq. Iaitu apa dah ikhwan? Duduk di tempat yang ada kuasa, sangat susah nak zuhud. Susah. Kerana kuasa adalah satu tempat kita boleh selindung niat kita. Kita boleh menggunakan segala undang-undang balas dendam pada orang dengan kita menyatakan ini peraturan. Tapi sebenarnya niat kita nak balas dendam. Tapi kita sembunyikan niat itu di atas kuasa dan peraturan yang ada depan mata kita. Kita perguna habis-habisan kuasa kita untuk balas dendam pada orang. Tapi kita katakan ini adalah peraturan. Saya bukan menolak
tuan punya rayuan, tapi ini adalah prosedur. Sebenarnya bukan prosedur pun. Kita kerja tak mana sekalipun, dalam sebuah kerajaan dia tetap ada, dia panggil budi bicara. Orang akan buang benda ni semua. Kerana dia sakit hati, kerana dia marah. Wahai penegak undang-undang, amanah paling besar ialah bersikap adil. Tapi orang yang ada kuasa tidak boleh melakukan adil. Dia akan sembunyikan hasad dia, buruk dia, iri hati dia, dengki dia di belakang kuasa dia. Maka dia akan nafas. Kerana itu Allah menyatakan beberapa kali dalam Al-Quran, la yajrimannakum syana'anun ala qaumin, janganlah kerana kebencian kamu pada satu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil pada mereka. Lalu Allah kata, i'adilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah. Kerana adil, benar, lurus itu sangat hampir kepada taqwa. Apabila Allah mengulang benda ni ikhwan, ini menunjukkan apa? Adil itu, memberi keadilan pada orang yang kita tak suka itu setelah kita ada kuasa, sangat susah. Kerana itu Allah kata jangan. Jangan kerana kamu tak suka pada satu kaum, pada satu puak, pada satu golongan yang tak sama fikrah dengan kamu, pemikiran dengan kamu, tidak sama pengajian dengan kamu, kamu bertindak kasar pada dia. Tapi kamu sembunyikan jahat kamu itu di belakang kuasa yang kamu ada. Allah kata jangan buat lagu tu kerana Allah tahu hati perut kamu. Dan hati perut kamu akan dihisap oleh Allah. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali. Berapa banyak alim ulama cundang. Berapa banyak ahli fiqh cundang. Setelah mereka ada kuasa, mereka bertindak kasar kepada orang yang fatwa mereka tak sama dengan fatwa orang. Pandangan agama mereka tak sama dengan pandangan orang. Maka Imam Ghazali menyatakan, pada hari ini, dia kata umul khaba'ith ini telah menjadi penyakit yang dimiliki oleh para ahli agama pada zaman ini. Zaman itu tu pada zaman dia. Banyak ahli-ahli agama pada zaman dia terkena umul khaba'ith. Penyakit yang paling kotor ada dalam diri mereka. Adapun zuhud, di dalam Al-Quran banyak sekali memujinya dan mengecam dunia. Allah memuji zuhud di dalam Al-Quran. Tapi seiringan dengan Allah memuji zuhud, Allah menghina dunia. Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah meletakkan akhirat itu lebih tinggi, lebih mulia berbanding dunia yang kita buru. Allah berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yakni mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Lihatlah rentak ayat-ayat ini, ikhwan. Yang berlawanan dengan zuhud, sifat yang berlawanan dengan zuhud ini ialah sifat tamak, gelojoh, memburu dunia tanpa had. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang manusia yang melupakan akhirat. Allah sebut, wa farihu bil hayatid dunya. Kamu seronok sangat dengan hidup dunia. Bila kamu sihat, kamu ada duit, kamu ada nama, kamu ada harta, kamu ada kenalan hebat-hebat, wa farihu, kamu akan jadi seronok. Wa farihu, kamu jadi tak tentu hala. Seronok sangat-sangat dengan hidup ni.
Sedangkan kata Allah, wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ketika itu kalau kamu mau insaf, bandinglah kesenangan yang sedang kamu berada pada puncaknya, bandingkan dengan sekecil-kecil nikmat akhirat. Mata'. Melainkan dunia ini kamu akan dapati dia hanya mata', kesenangan yang sementara dan sangat palsu. Seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan dunia. Seorang mukmin tak boleh tertipu dengan dunia. Tak semudah itu, ikhwan. Kerana memang sifat dunia mata'ul ghurur. Dia menipu kita dalam bentuk senang. Sama dengan orang duk panggil scammer apa ni lah. Nak tipu orang. Dia main dengan mata senang. Dia bukan main kata, saya nak pinjam duit awak 10,000. Siapa nak bagi? Tapi kalau dia tipu kita dengan pakej umrah, dia tipu kita dengan pakej haji, kita akan tertipu. Kenapa? Kerana dia tawar kita, jom pergi umrah dengan saya. Tapi tak tidur hotel, tidur Masjidil Haram. Siapa nak ikut dengan dia? Tapi bila dia bagi mata kesenangan, jom pergi umrah dengan saya. Hotel 5 bintang. Duduk dalam bilik hotel, daripada tingkap nampak Kaabah. Ini nama dia mata kesenangan. Kita tak payah jalan sampai 300 meter, tak payah jalan sampai 200 meter, tak payah. Dia kata turun daripada hotel, daripada lift hotel, terus masuk Masjidil Haram. Mata, kita senang. Siapa tak tertipu? Orang pun pakat bagi duit lah, bagi duit. Mai hari nak pergi, kapal terbang tak ada. Mata. Dunia akan menipu kita dalam bentuk mata. Dia tidak jadikan derita tu sebagai benda untuk menipu. Dia akan jadi mata, senang. Tapi dalam mata itu ghurur, tipu. Maka ramailah kita ditipu dengan dunia ni, ikhwan. Dengan pangkat, dengan harta, dengan kesihatan, dengan kesenangan, dengan kemakmuran, dengan nama. Akhirnya kita tertipu. Seorang mukmin tak boleh tertipu dengan dunia. Macam mana mukmin tak tertipu? Sebab dia dididik dengan akhirat. Buru akhirat. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang mengingatkan dalam firman-Nya agar kita tidak tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sahajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu. Bahawa dunia, Allah Ta'ala bagi tahu dalam ayat ni, bukan tempat pembalasan. Jadi tak heran, ikhwan, banyak orang zalim tidak mendapat hukuman dalam dunia. Tak heran. Orang yang benar ditindas. Tak heran. Dan doa orang zalim, nampaknya belum lagi doa orang yang dizalimi belum makbul. Dan orang zalim masih senang lenang. Ini tidak heran. Kerana dunia bukan tempat pembalasan. Maka Allah Ta'ala menyatakan apa dia, ikhwan? Allah menyatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Tempat Allah menyempurnakan balasan Allah. Ujur. Balasan baik yang Allah nak bagi pada orang baik-baik ini, akhirat. Di akhirat. Masa Nabi Allah Musa baca doa, minta, Nabi Allah Musa tak boleh tahan sangat dah dengan jahat dan zalimnya Fir'aun. Yang baca doa itu Nabi Musa AS, Rasul, maksum, kalamullah, bercakap, kalimu, wa kallamallahu Musa taklima. Musa bercakap dengan Allah. Yang mengaminkan doa Musa adalah Nabi Harun AS. Kemudian Allah kata, Allah menerima doa keduanya. Allah terima doa Musa, Allah terima doa Harun. Dalam tafsir, sama ada Ibn Katsir ataupun selainnya, Jalalain, syarah pada Jalalain menjelaskan bahawa
Apabila Allah kata kami terima doa Musa, maksudnya ialah setelah 40 tahun baru Allah binasakan Fir'aun. Artinya pada hari Allah kata kepada Musa, Musa, doa kamu kami terima. Bila? 40 tahun kemudian. Pada hari Nabi Allah Musa baca doa, Fir'aun bermaharaja lela 40 tahun ke depan. Allah kata kepada Fir'aun, 40 tahun itu adalah masa yang terlalu singkat untuk dia senang. Terlalu singkat, Allah kata. Kenapa Allah tak makbulkan dandan doa Musa dan Harun? Kerana Allah kata dunia bukan tempat pembalasan. Allah menyediakan balasan kepada orang yang zalim di akhirat supaya tidak ada siapa boleh tolong mereka ketika mereka diazab. Dunia masih ada lagi syafaah, bantuan dan bantuan. Tempat minta tolong. Allah bagi sakit pada orang jahat. Orang jahat boleh minta tolong doktor pakar dengan duit yang dia ada. Dia boleh hugut orang sana, dia boleh hugut orang sini. Tetapi ketika Allah memberi balasan Allah kepada orang jahat di hari akhirat, siapa nak tolong? Sehingga Allah menyatakan, wala nasir. Tidak ada bantuan. Tidak ada pertolongan. Sampai Allah menyatakan kepada orang yang nak dicabut nyawa dia, Allah guna perkataan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika nyawa sampai di halkum, Allah tanya, man raq? Siapa boleh jampi, tolong kamu, baca doa pada kamu, memberi ketenangan pada kamu? Man raq? Tak ada. Jawapannya tidak ada. Melainkan mereka akan mendapat azab yang sangat dahsyat. Tanpa pertolongan, tanpa belas kesian. Allah jadikan malaikat tidak ada perasaan kesian kepada orang yang masuk dalam neraka diazab. Bila mereka dahaga, diberi pada mereka hamim, ghasaq. Diberi kepada mereka nanah ahli neraka, dididihkan. Diberi pada mereka hamim, air yang panas. Yang walaupun air itu panas, dia pernah juga minum sebab dahaga yang menyakitkan. Bila mereka minum, Al-Quran menyatakan, yuzharu ma fi butunihim wal julud. Berguguran segala isi perut dan usus-usus mereka. Mereka riau minta tolong pada Allah. Tiba-tiba Allah suruh malaikat kata pada mereka, zuqul azab al-hariq. Rasalah kamu azab yang sangat dahsyat. Ketika itu Nabi menyebut dalam riwayat, ahli neraka menangis dan air mata dia keluar. Nabi kata, sekiranya adalah sapinah, adalah satu bahtera yang besar, maka bahtera yang besar itu dapat bergerak kerana air mata ahli neraka terlalu banyak. Penderitaannya sangat hakiki. Allah membiarkan orang zalim di dunia bukan kerana Allah sayang dan bukan kerana Allah menindas orang yang baik-baik. Tetapi Allah tunggu hari yang sangat dahsyat untuk Allah perlihatkan kepada orang yang zalim, orang yang syirik Allah, betapa dahsyatnya azab Allah. Maka dunia bukan tempat pembalasan. Maka dunia ini Allah Ta'ala katakan pada orang mati, faman zuhziha 'anil nar. Kalau kamu terpelihara daripada azab neraka, wa udkhilal jannah, dan kamu masuk ke dalam syurga, Allah kata faqad faza. Itulah keuntungan. Itulah kebahagiaan. Itulah yang sukses. Itulah yang kamu akan seronok. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah dunia ini melainkan keseronokan yang menipu sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, sungguh janji Allah Ta'ala itu benar. Inna wa'dallahi haqq. Janji Allah Ta'ala itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah syaitan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidul dhai'ah, la tattakhidul dhai'ah fatarghabu fid dunya.
Janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan cenderung cinta kepada dunia. Ini dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, riwayat At-Tirmizi dan selainnya. At-Tirmizi menyatakan hadis ini hadis yang hasan. Ikhwan, ini beberapa ayat yang kita jumpa, beberapa pelajaran yang kita jumpa, yang Allah tarbiyah diri orang-orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman. Satu benda kita kena tahu, ikhwan, bahawa sikap kita yang tak mengenal akhirat, yang kita kenal dunia semata-mata, yang ni akan mempengaruh emosi kita, akal kita ketika kita nazak menghadapi kematian. Apa yang kita takut, apa yang kita sedih dalam dunia, semasa kita sihat ni, itulah yang akan terbawa-bawa ketika kita sakit nak mati. Nazak bermakna suasana, naza'a bermakna cabut. Suasana roh kita nak dicabut keluar. Nazak. Apa yang kita takut sangat? Kita takut dengan kehidupan yang tak ada dunia. Dan kita sedih nak meninggalkan segala yang kita miliki. Ini sangat dahsyat. Sehingga tidak tenang. Berbeza orang mukmin. Berbeza orang mukmin. Orang mukmin ketika dia nak mati, dia tahu akhirat, dia tahu dunia. Maka dia tenang. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita cuba perhati pada ayat ni. Pertama pada perkataan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu di dalam hamba-Ku dan masuklah kamu ke dalam syurga-Ku. Agak-agak orang ni macam mana bila Allah welcome dia lagu tu. Allah kata, kau hamba-Ku dan ini syurga-Ku, masuklah. Kau hamba-Ku. Dan apabila Allah panggil dia, Allah kata, wahai roh, wahai nafsu, wahai diri. Kita dah belajar ada apa makna nafsu. An-nafsu. Allah kata, wahai nafsu yang mutmainnah, yang tenang. Nafsu yang tenang ni nafsu apa, ikhwan? Ketika dia mendapat musibah, dia yakin dengan Allah. Dia tidak cemburu dengan kekayaan yang Allah bagi, rezeki pada tangan orang. Dia mengharapkan Allah. Dia tahu dunia terlalu sementara untuk dia harap dan dia bergantung apa-apa. Apa saja yang berlaku pada dia dengan keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, dengan kemuliaan aturan Allah, dia sangat yakin. Maka dia mengharapkan akhirat. Kalau Allah panggil dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Dia memerlukan satu asuhan, ikhwan. Bukan hanya dengan semayang kita dapat ketenangan. Tak. Dengan puasa patut kita menjadi orang tenang. Tapi ramai orang dengan puasa dia jadi jahat. Dengan orang puasa patut kita menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi dengan puasa ramai orang dia jauh dengan Tuhan. Maka tak semudah yang kita sangka untuk mendapat jiwa yang tenang. Dia memerlukan satu rawatan kejiwaan, pendidikan. Kita melatih diri kita. Bila kita susah, kita ingat Allah. Bila kita miskin, kita zikir pada Allah. Bila kita dapat nikmat, kita tak sombong, kita infak, kita kongsi. Bila orang buat salah pada kita, kita maafkan dia. Sebagaimana kita meminta maaf pada Allah, kita maafkan orang. Allah kata, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah kata, buat baiklah pada orang macam mana aku buat baik pada hang. Subhanallah, ikhwan. Maka Allah kata, manusia, inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu ditipu oleh dunia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menipu kamu daripada Tuhan kamu yang maha pemurah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sekali-kali kamu ditipu daripada Allah oleh al-gharur, oleh si penipu itu, yakni syaitan. Syaitan yang pandai dengan tipu daya dia menipu manusia.
Jangan sekali-kali. Dan Nabi kata, janganlah sekali-kali kamu menumpuk dunia kamu. Tumpuk, cari lagi, sampai kamu senang. Hati-hati. Ketika kamu senang dalam dunia, kamu tak kenal akhirat, maka apa akan terjadi? Fatarghabu fid dunya. Kamu akan condong pada dunia, kamu akan lupa kemanisan akhirat. Inilah dia ikhwan, sifat zuhud yang kita sedang bahaskan. Ini kita baru sampai pada muka surat 114. Dah pakai berapa dah? Dan saya rasa kita tangguh tentang sini. Zuhud di dunia adalah salah satu cara mendapatkan cinta Allah. Sebelum kita tangguh, saya juga nak tambah sedikit satu dua perkara lain. Pertama, satu daripada kita katakan jalan. Kalau kita dapat benda ni, bermakna Allah membuka kepada kita jalan zuhud masuk dalam hati kita. Apa dia ikhwan? Allah beri pada kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni apa dia ikhwan? Iaitu ilmu yang makin kita belajar, makin kita ada ilmu tu, kita boleh nampak daripada hujung rambut sampai bawah tapak kaki bahawa kita memiliki kesemuanya keaiban belaka. Kita boleh nampak secara zahir dan batin bahawa kita penanggung keaiban. Diri kita adalah aib semata-mata. Dan andai kata Allah tak menutup aib itu, maka rosaklah kita. Bila Allah bagi pada kita ilmu macam ni ikhwan, bermakna Allah membuka pada kita jalan kepada sifat zuhud. Yang kedua ikhwan, makin kita belajar agama ni, makin tertanam dalam hati kita sangat kuat betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dunia hanya menipu semata-mata. Dunia penuh dengan keaiban. Tapi kalau kita duk belajar, kita masih tak boleh nak nampak benda tu. Tak boleh nak ingat dan nak kata benda tu. Bermakna Allah belum lagi membuka jalan zuhud pada kita. Jauhlah kita dengan zuhud. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala beri pada kita kesenangan demi kesenangan dalam dunia. Dalam banyak-banyak kesenangan yang Allah bagi pada kita tu, kita sanggup berpisah dengan kesenangan itu semata-mata kerana Allah. Allah bagi duit sebagai contoh. Dalam duit-duit yang banyak tu, kita sanggup ambil sebahagian daripada duit kita yang banyak tu, kita pulang balik pada Allah. Dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, sedekah, jariah. Semata-mata nak mendekatkan diri pada Allah, kita sanggup kehilangan dunia kita. Maka itu juga petanda bahawa Allah nak bagi zuhud itu ke dalam hati kita. Tapi dia start dengan perkara yang pertama tadi. Iaitu apa dia? Kita mula nampak aib diri sendiri. Dan ini ikhwan, kata Hujatul Islam Imam Ghazali, benda yang paling susah dalam pelajaran agama, seorang penuntut ilmu nak melihat aib pada diri dia. Kerana biasanya hawa nafsu kita akan menampakkan di mata kita, pada ingatan kita, aib orang dan melupakan aib diri sendiri. Dengan itulah datangnya sifat ujub, takabur dan sombong. Satu orang tak boleh hina orang kalau dia nampak dia penuh dengan keaiban. Tak mana dia nak hina orang? Dia tengok orang tu ada kesalahan. Macam mana dia nak hina orang? Kalau dia tahu diri dia sendiri ada kesalahan. Tapi apabila dia tak nampak kesalahan diri dia, keaiban dia, barulah dia boleh hina orang yang buat salah. Barulah dia boleh hina orang yang ada aib. Dan ini kita berada pada tempat yang halak. Halak. Tempat yang binasa. InsyaAllah ikhwan, kalau diberi masa dan kesempatan oleh Allah, kita akan tengok pada muka surat 114, penulis kata, zuhud di dunia salah satu cara mendapat cinta Allah. Kerana itu ikhwan, Nabi kita Muhammad seluruh hidupnya penuh dengan zuhud. Para sahabat hidupnya penuh dengan zuhud. InsyaAllah
pada kesempatan yang lain kita akan sambung. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.